Setelah 8 jam perjalanan udara dari Kuala Lumpur, akhirnya kami sampai di sebuah negara yang diberi gelaran Switzerland of Asia. Selamat datang ke perjalanan musim sejuk kami di bumi Kazakhstan. Ini cara kami habiskan 24 jam pertama dekat sini. Kami sampai Almaty waktu malam, so memang tak nampak apa sangat lah dekat luar. Terus check in apartment, kemas apa yang patut, lepas tu tidur. Tapi esok pagi bila saya buka langsir, cantiknya. Baru saya perasan apartmen kami ni memang menghadap gunung yang penuh dengan salji. Semalam gelap je, langsung tak nampak. Pagi tu memang kejap-kejap saya pergi tingkap tengok lagi. Macam betul ke ni? Lepas siap, kami keluar cari sarapan tepi jalan. Kami makan nasi plov, pastry. Lepas tu saya grab hot chocolate sementara tunggu Mustafa, local driver kami kat sini, datang ambil. Hari ni dia nak bawa kami pergi Ayusai. Panjang jalan tu memang cantik. Lebih jauh lagi kami keluar, lagi banyak salji. Sampai je Ayusai, ini baru betul-betul salji. Tebal gila. Suhu masa tu dalam negatif 15 sampai negatif 20 darjah Celsius. Tapi sebab excited kan, sejuk tu macam boleh tahan lagi lah. Siap tiba-tiba kami dapat naik bagi atas ice free. Tak tahulah rezeki dari mana. Mustafa cerita masa dia kecil dulu, kawasan ni boleh cecah negatif 30 darjah. Tapi sekarang dah jarang katanya. Mungkin sebab dunia pun dah makin panas. Tapi negatif 15 pun saya rasa dah cukup dah. Tangan keluar poket 5 minit pun terus rasa menyesal. Kami lepak main salji sampai puas. Malam tu sempat singgah dekat ski resort, tengok orang main ski. Kami tengok dululah. Sebelum balik, kami singgah pasaraya 24 jam cari barang sikit. Best juga dekat Kazakhstan ni, pasaraya besar macam ni pun ada yang buka sampai 24 jam. Harga makanan dia lebih kurang Malaysia je. Nak cari makanan halal pun senang sebab majoriti penduduk dekat Kazakhstan ni beragama Islam. So, macam tu lah 24 jam pertama kami dekat Kazakhstan. Dan esok, kami nak pergi jauh lagi, Karen Canyon dan Sati Village. Yang tu lagi best. Jumpa next episode. Bukan liar, katanya ada